Dessert simple, bujang pun boleh buat. So jom kita buat puding caramel. Nak buat dia senang je. Jom, let's go. Mula-mula masukkan dalam 2 keping roti, 3 biji telur dan gula ni sekadar optional saja. Masukkan 3 sudu susu pekat manis dan juga setengah tin susu cair. Lepas tu apa lagi? Kita kasih blend sampai semuanya sekata. Okey, cantik. Station puding kita pun dah settle. Kita nak ke next station, iaitu caramel. Sangat mudah. Cuma panaskan 3 sudu besar gula dalam kuali saja. Kacau-kacau sampai dia jadi warna caramel macam ni. Cantik dah caramel kita. Bolehlah tuang dekat apa-apa saja bekas. And then barulah kita masukkan bahan yang kita dah blendkan tadi. Dan siap sedia untuk kita kukus selama 35 minit. Maka terjadilah puding caramel kita. Okey, jom kita ke last step, which is step yang saya paling takut. Sebab otak ni terlampau memikirkan jadi ke tak jadi. Dan final result dia adalah alhamdulillah, jadi pun puding caramel kita. Bujang pun boleh buat. Senang, simple dan sangat sedap. Selamat mencuba. Jom tengok kita masak setiap Selasa dan juga Khamis di TikTok page Rasa. Ingat makan, ingat rasa.